Saya teringat waktu kecil, pesan bonda senantiasa hadir. Buat bangsal di Pulau Daik, menahan taut sambil mengilau. Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Kita sudah sampai di lereng amat indah, di bawah pelangi dalam ufuk dan masih menjabar. Dan kita ikhlas berjanji buat bermaruah. Benar baik saja isamat saya ini yang menggambarkan bahawa negara sedang berada dalam persimpangan penuh harapan dan peluang. Kendati pun begitu, negara turut berhadapan dengan pelbagai anjakan paradigma yang menuntut citra pesona dari generasi muda. Persoalannya, adakah aspirasi generasi madani akan menapak realiti atau terkubur sepi? Sekalong apresiasi saya tujukan buat nakoda peneraju acara Barisan Kehakiman Intelektual Ampuh Berintegriti. Seterusnya, Barisan Pendengar Pencetus Revolusi Tunggak Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pemuda hari ini ialah pemimpin hari esok. Demikianlah ungkapan yang sering dikaitkan dengan tokoh pendidikan negara Allahyarham Tun Hussein On. Ungkapan ini merupakan satu hakikat yang telah dibuktikan oleh sejarah. Sejak terpahatnya kegemilangan Kota Melaka sebagai entrepot dunia, sehinggalah kejayaan Malaysia mengorak langkah dalam era digitalisasi. Semuanya digerakkan oleh generasi yang mempunyai visi, keberanian dan kebijaksanaan. Namun demikian, dalam era pasca globalisasi yang menyaksikan perkembangan teknologi secara eksponen, timbul satu persoalan yang perlu kita renungi bersama. Apakah acuan terbaik untuk melahirkan generasi yang mampu memimpin Malaysia ke puncak kegemilangan? Hayati aspirasi generasi madani memacu masa depan cemerlang menjulang peradaban gemilang. Hadirin pencinta ilmu, indikator penggerak wacana yang perdana, generasi madani, pembangkit sarjana ilmu, jauhari kebijaksanaan digital. Generasi madani perlu menguasai pelbagai cabang ilmu supaya dapat melahirkan masyarakat berfikiran futuristik, berkeupayaan menentusan maklumat dan berdaya saing dalam era kecerdasan buatan. Namun malangnya, realiti yang sedang menampar kesedaran kita pada hari ini ialah ketagihan media sosial yang semakin membarah dalam kalangan remaja. Sifatnya tak upah bagai gunting dalam lipatan. Bertitik tolak daripada hakikat tersebut, kerajaan terpaksa mengambil langkah drastik dengan mengharamkan pendaftaran akaun media sosial bagi pengguna bawah 16 tahun. Jelaslah, dunia hari ini menyaksikan satu paradoks yang luar biasa. Maklumat berkembang secara eksponen, tetapi kebijaksanaan berkembang secara perlahan. Justru, generasi madani tidak boleh bersikap bagai katak bawah tempurung yang selesa hidup dalam dunia algoritma sehingga gagal memahami realiti sebenar yang sedang berubah dengan pantas. Apalah gunanya negara maju dan mampan andai anak watan masih kosong jiwa dan tumpul akalnya. Maka sidang hadirin penggerak wawasan mencapah kepada paksi perbahasan yang seterusnya. Generasi madani, pendukung nilai insani, pelopor siantero bakerti. Memetik pepatah Melayu, elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati. Maka aspirasi generasi madani yang kedua ialah melahirkan masyarakat berintegriti, berakhlak dan menjadikan adab sebagai tunjang kemajuan. Ironinya, kisah Rakhina Mahathir yang telah menggemparkan seluruh negara sehingga mendakwa 5 remaja telah membuka mata masyarakat tentang bahaya budaya budi dan pentingnya nilai murni. Persoalan yang sering bermain dalam gawang minda masyarakat ialah apakah makna kemajuan teknologi sekiranya nilai kemanusiaan semakin terhakis. Generasi madani yang digembar-gembur molek pekertinya kini kian meropot akal dan budinya. Saya teringat pada satu petikan puisi Melayu karya Usman Awang. Melayu itu orang yang bijaksana, nakalnya bersulam jenaka.
Budi bahasanya tidak terkira. Kurang ajarnya tetap santun. Betapa pendek bait tersebut, namun maknanya kekal merentas zaman. Betapa pentingnya adab dan nilai murni yang patut disematkan dalam hati. Jangan biarkan anak watan hari ini terus ketandusan nilai insani sehingga adabnya di bawah telapak kaki. Justeru, marilah kita membina revolusi adab digital dengan mengangkat nilai hormat, empati dan ihsan dalam setiap interaksi. Kerana tegak rumah kerana sendi, tegak bangsa kerana budi. Maka sidang hadirin pemegang mandat mencapah kepada paksi perbahasan yang seterusnya, generasi madani perintis dan mewakili lestari ke arah kemampanan holistik. Generasi madani sewajarnya menghargai dan menguruskan alam semula jadi dengan penuh tanggungjawab, kerana alam semula jadi merupakan nadi kehidupan. Sudah berbuih mulut Cikgu Ashik berpesan, jadi manusia itu jangan sesekali sombong, jangan sesekali angkuh dia megahnya ancara teknologi, kerana tak kira betapa canggih batu bata sesebuah negara, tetap akan runtuh jika tidak dibina atas tanah yang rata. Walaupun begitu, penganjuran Festival Muzik Air 2026 telah mencetuskan perbahasan hangat dalam kalangan masyarakat apabila timbul persoalan tentang penggunaan air secara besar-besaran ketika isu kelestarian sumber dan perubahan iklim semakin membimbangkan. Oleh itu, sebelum nasi menjadi bubur, alam sekitar perlu dipelihara, kerana setiap titisan yang dibazirkan pada hari ini mungkin menjadi keperluan pada masa hadapan. Jangan biarkan bumi ini terus gersang dan kemarau kerana rakus di mamah tangan sendiri. Hadirin, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau utuh aspirasi bagai dikata, Malaysia Madani kita gembirakan. Sesungguhnya, generasi madani merupakan arkitek peradaban yang bakal mencorakkan Malaysia pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.